5 perangai orang ADHD dewasa waktu raya. Raya-raya pun orang ADHD macam aku akan tetap buat hal. Yang pertama, kau plan nak raya sama-sama dengan kawan kau, tiba-tiba last minute kau tarik diri, kau tak jadi. Benda ni bukan sekali dua aku buat, setiap tahun aku buat. Kau boleh tanya kawan-kawan aku. Ni belum lagi kisah aku jemput kawan-kawan aku datang rumah tapi aku lupa tarikh dia bila. Tahu-tahu je beberapa jam sebelum diorang nak datang, nasib baik diorang call aku, lepas tu litam pukang aku. Yang kedua, orang ADHD ni selalu sangat lupa nama saudara sendiri. Lagi-lagi kalau kau pergi dekat rumah saudara yang jauh tu, memang kau takkan ingat nama dia. Apa yang aku boleh buat? Aku pretend je lah yang aku kenal dia orang. Apa lagi aku nak buat? Yang ketiga, orang ADHD ni tak boleh nak duduk diam tau. Lagi-lagi dekat kampung. Dapat macam aku ni kan, tiba-tiba line ada, line tak ada. Lepas tu aku ni jenis yang suka tengok phone. Lepas tu memang tak boleh nak buat apa. Kejap aku pergi depan, kejap aku pergi belakang, kejap aku makan, kejap aku baca buku, kejap aku main game, macam tu. Ni belum lagi cerita orang datang kat rumah kau, penuh rumah kau, kau tak tahu nak duduk mana. Duduk situ salah, duduk sini salah. Kau rasa macam aku nak duduk mana ni? Yang keempat, orang ADHD ni akan overeating. Disebabkan kau kebosanan, kau tak tahu nak buat apa, kau nak cari apa benda yang boleh naikkan dopamine level kau, kau makan benda depan mata kau, terhidang semuanya. Sebab tu orang ADHD ni selalu ada masalah dengan eating disorder. Kau tengok bulan puasa aku diet, memang aku macam kurus. Lepas tu bila je raya naik, naiklah juga badan aku. Yang kelima, orang ADHD ni dia suka mengelamun. Kau bayangkan orang tengah bercakap dengan kau, kau macam zone out, macam apa kau cakap tadi? Part-part tengah bercerita tu, lepas tu tiba-tiba kau lupa apa kau nak cakap tu pun memang selalu jadi. Ni belum lagi tau, kau rasa macam kau tak nak bergaul dengan orang, kau rasa macam penat, kau rasa kau macam nak duduk rumah je. Hari raya pertama kau tak nak keluar pun tak apa, tak payah, duduk rumah je. Jadi kalau korang ada kawan ke, adik-beradik yang macam ni ke, anak macam ni ke, boyfriend ke, girlfriend macam ni ke, kau kena faham. Bukanlah kita orang cakap ni, kau kena faham kita orang, kena ikut cakap kita orang. Tapi inilah kita orang nak buat macam mana.